Okey, siapa yang tak kenal dengan Shima Anwar, calon untuk pelakon baru terbaik untuk FFM 25 yang baru saja dijalankan belum ni. Dan kita nak tanya apa khabar Shima? Hello, hai, Assalamualaikum semua. Saya Shima Anwar. Alhamdulillah, saya sihat. So Shima, kita nak tanya sikit awak punya perkembangan kan. Sekarang ni tengah buat apa? Okey, sekarang ni Shima baru habis dubbing untuk filem Bro. Nampak motor gua? Lepas tu Alhamdulillah, syukur ada lagi satu rezeki untuk Shima, untuk filem terbaru, filem bergenre horror komedi. Dan nanti MIG Online akan updatekan. Tunggu, okey? Selain daripada akting semua kat luar, macam mana perkembangan terbaru Shima? Dah ada boyfriend ke? Dah ada tunang ke apa ke? Okey, Shima masih single. Dah lama kan tak kalah buah yang cantik orang tak petik. Tak semestinya. Okey, macam Shima sekarang ni, Shima masih muda dan perjalanan hidup masih lagi jauh. So yang penting sekarang ni kejaya. Shima memang betul-betul sekarang nak push up diri untuk pergi ke satu level yang memang betul-betul Shima sangat selesa. Sebab sekarang ni belum lagi stable dan Shima nak satu tahap yang betul-betul kukuh dan Shima sendiri puas hati. So kalau pasal isu boyfriend semua tu, kemudian boleh kan? Sekarang ni ramai artis kita dah mula masuk ke pesada seni antarabangsa dalam bidang nyanyian ke, lakonan ke, benda semua ke. So macam Shima ada tak terfikir yang Shima akan sampai ke tahap macam mana yang diorang ada sekarang ni? Okey, perjalanan masih jauh lagi. Dan Shima pun sebenarnya bukanlah dah lama, Shima masih lagi baru. So sekarang ni Shima masih lagi dalam proses belajar macam-macam benda dalam acting. So bila dengar orang dapat tawaran pergi ke international punya ni kan, kita pun rasa macam why not one day kita pun akan macam tu. Tapi sekarang ni kita kena usaha dengan lebih kuat untuk ke tahap itulah, dan bukan senang sebenarnya. Okey, apa lagi yang Shima rasa macam tak puas hati, rasa macam tak sampai ke apa ke? Okey, sejujurnya Shima nak sangat satu skrip yang begitu kuat. So far kalau kita tengok Sumpah Kumkum, orang pun tak perasan Shima sebab watak hantu. 7 Petala Cinta pun orang tak perasan juga sebab tutup muka, berpudar. Shima tak dapat memberikan all out. So Shima memerlukan macam satu karakter love story dengan action movie ke. Itu memang Shima nak. Tapi rezeki tu tak kedebum jatuh macam tu je. So macam mana sekalipun kita kena bersabar dan Shima akan tunggu. Dan selama ni apa benda yang Shima buat, Shima rasa bukan senang. Shima nak dapat duduk di tahap sekarang ni. So I won't stop, I won't give up. Shima akan terus bersabar dan Shima tahu yang satu hari nanti masa dia akan sampai dan Shima juga boleh jadi macam orang lain. Itu yang perkara yang Shima selalu fikir. So just think positive. Okey, kalau kita tengok sejarah kemunculan Shima datang daripada uji bakat yang dijalankan oleh MIG. So macam sekarang ni pun memang ada banyak anak-anak muda, remaja-remaja yang memang nak cuba menjadi macam mana yang Shima jadi sekarang ni, jadi seorang pelakon filem kan, artis. So apa tips untuk diorang ni yang baru-baru ni untuk berjaya kan dalam casting ke apa ke? Okay, first thing first, korang kena hantar resume dekat MIG. Itu perkara pertama lah. Okay, macam casting, just be yourself. Kena confident, kena prepare luaran dalaman semua. Dan paling penting confident. Kena confident. Itu yang paling penting. Okay, good luck.